Bukan sudah UM kan? Sudah UM okey. Untuk apa pula diskusi ni tak bukannya untuk Tak, saya nak tahu. Betul. macam Sudah UM okey. Okey. Saya nak tunjuk fakta mana, seksyen mana dalam Saya nak tengok undang-undang petikat. Universiti Malaya yang cakap mahasiswa dari universiti lain tak boleh join perbincangan dalam kampus Universiti Malaya. Kalau perbincangan ni ada surat dia. Masalahnya ni ruang kampus, ruang kebebasan untuk mahasiswa untuk lakukan diskusi tau tuan. Betul. Kita faham kalau tu untuk lakukan kerja, arahan daripada pentadbiran. Tapi kalau ada sampai tutup lampu macam ni, mahasiswa nak masih teruskan. Dah stop. Stop it. Just jaga je keadaan. Kita tak buat rusuhan apa-apa pun. Betul, Betul. Tak ada pun. Betul. Sampai nak halang-halang tadi apa tadi pasal Saya nak tengok, mahasiswa. saya nak tengok metikat. Saya nak tengok metikat tu je. Untuk apa pula ni untuk pengesahan dia ni betul universiti mahasiswa, universiti luar. Okey, ada kawan-kawan daripada universiti luar juga, daripada UIA, daripada UTM. Cukup. Mereka adalah mahasiswa yang sah. Walaupun mereka bukan mahasiswa Universiti Malaya. Itu saya minta maaf kalau tak naik. Duduk je. Kita bagi pukul 11. Okey. Boleh posisi. Okey, duduk. Okey, tak apa. Saya minta maaf. Okey, faham masing-masing ada urusan. Okey, settle. Okey. Sekarang